Assalamualaikum tuan-tuan dan datuk-datuk. Hari ini saya ada 4 buah Mercedes S400 yang condition memang sangat cantik, harga memang sangat murah, nombor plate pun cantik, ada 4 unit. Boleh pilih color macam mana. Kereta yang saya jual hanya cash saja. Kereta lama boleh trade in dengan saya, kita akan accept. Okey, kereta-kereta ni semua dah ready puspakom. Tinggal datang, thumbprint, terus boleh bawa balik. Okey, tuan-tuan, yang pertama, yang ini S400 2015. Okey, tuan-tuan, interior dalam color white grey. Memang sangat kita jarang nak jumpa color white grey ni untuk S400. Okey, tuan-tuan, yang ini memang sangat cantik. Jom kita tengok sikit mileage dia berapa. Mileage 161. Dekat sini kita tak ada pusing-pusing mileage lah. Tuan-tuan boleh tengok sendiri original mileage dia. Dan tuan-tuan boleh bawa foreman kalau ada rasa ragu-ragu. Tetapi kita dah inspect awal-awal daripada A to Z. Kita dah tengok undercarriage dia, kita dah tengok battery health dia, baru kita bawa masuk kereta-kereta yang kita ada. Alright, seterusnya, yang ini saya nak jual dengan harga paling jackpot, RM52,800 sahaja, 2015. Yang ini siapa cepat dia dapat. Yang tengah tengok ni terus masuk lock dengan Harib. Alright, jom. Yang ini tuan-tuan, AMB30, nombor plate memang cantik. Ada aura VIP nombor plate ni. Okey, yang ini saya nak jual dengan harga RM56,800 sahaja. Tuan-tuan, S400 2014. Tuan-tuan, mai tengok sikit interior dia. Color dark chocolate Belgium, memang sangat cantik tuan-tuan. Lihat bahagian belakang dia. Memang sangat cantik tuan-tuan. Lihat bahagian depan dia. Tetapi dia menang dekat segi mileage lah tuan-tuan. Walaupun dia 2014, 95,000 kilometer sahaja tuan-tuan. Okey, yang ini S400L 2014. Alright, tuan-tuan, seterusnya yang ini siapa yang nak pakai 2016, saya ada tuan-tuan. Tetapi harga keras sikit walaupun kita jual murah. Ini RM65,800. Condition memang cantik. Interior dalam color hitam tuan-tuan. Mileage baru 152. Okey tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada last car tu, saya nak bagi tahu untuk penjagaan A-Matic memang sangat senang, tak ada masalah. Okey, kebanyakan A-Matic ni rosak sebab tuan start, tuan terus jalan. Jangan, itu akan membahayakan A-Matic anda. Sekarang ni tuan start, relax dulu, bagi dia bertenang 10 minit, A-Matic dah naik cantik, dah ready to go, baru tuan-tuan jalan. Itu cara penggunaan A-Matic. Okey. So, mana yang risau nak beli kereta ni tentang A-Matic, jangan risau. Kita boleh convert dia kepada ABS punya suspension biasa, tak ada masalah. Semua bengkel dah boleh buat. Alright? So, dulu kala kereta ni 800,000. Sekarang, tuan-tuan dah boleh dapat 50,000, 60,000. Siapa tak nak? So, ini masalah tuan-tuan. Dengan still masih ada harga, masih ada nama. Masa ni tuan-tuan beli. Okay? Yang ni last but not least. Yang ni pun saya nak tolak murah-murah saja. Interior dalam memang sangat kemas. Interior black premium. Okay? Mileage pun baru 100,000 sahaja. S400 ni kebanyakan owner upgrade tuan-tuan. Tak sempat habis pakai, dia dah tukar baru. Okey, macam iPhone. Tak sempat habis pakai, tukar baru. Okey, tuan-tuan tengok ni. Memang sangat cantik color dia. Memang sangat rare. Color granite grey silver. Okey, yang ini saya nak jual dengan harga RM59,800 sahaja, 2015 tuan-tuan. Okey, kat sini kalau tuan-tuan boleh nampak ada panoramic roof depan belakang. Semua unit saya ada panoramic roof. Alright, tuan-tuan. Saya adalah spesialis Continental, harga cash sahaja, tak pernah ada loan dekat sini. Kereta semua ready stock. Tuan-tuan boleh cari saya apa-apa jenis kereta pun. Mercedes kita banyak, BM pun kita banyak. Apa-apa terus Roger saya. Assalamualaikum.